سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومما يستحيل في حقه تعالى 20 صفة وهي أضداد 20 الأولى وهي العدم والحدوث وتروب العدم والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو يتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصور أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال والأحكام. Dan antara yang mustahil pada hak Allah Ta'ala 20 sifat, iaitu lawan 20 sifat yang pertama. Lawan bagi 20 sifat yang wajib. Setengah daripada perkara yang kita mukallaf mesti mengetahui, perkara yang berhubung kait dengan Allah, iaitu sifat yang mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sanusi rahimahullahu taala dia sebut sifat yang mustahil di atas Allah yang kita kena mengetahui dia 20 sifat, 20 perkara yang mustahil. Yang jadi berlawanan dengan yang wajib. Ini tak payah. Iaitu adam. Bahasa Arab kata adam, bahasa Melayu kata tiada. Tak ada. Tak ada Allah itu perkara mustahil, perkara yang tidak terima sungguh, benda tak sungguh. Hudus baharu Allah mustahil, perkara tidak sabit, tidak berlaku, tidak sungguh. Turuwul adam, atau bahasa tu turuul adam, bahasa Arab. Sama macam lebih kurang dengan kufuan. Turu al-adam, kedatangan tiada, yakni binasa, hilang, dan menyerupai dengan segala yang baru. Bagaimana menyerupai dengan yang baru? Musannaf pengarang kita dia menggambarkan bentuk kalau macam ni serupa Allah dengan yang baru, dengan keadaan dia adalah jirim, dengan bahawa adalah ia jirim. Dia tu zat dia itu jirim. Bagaimana jirim? Iaitu zatnya yang maha tinggi mengambil sesuatu qadar dari ruang. Zat dia itu mengambil tempat kosong, mengambil tempat ruang, dengan bahawa zat dia itu berbentuk, zat dia itu berketul. Itu nama dia jirim. Zat dia itu berketul seperti ini. Bila berketul dia kena ada ruang lah. Ada ruang. Kalau tak ada ruang dia tak boleh.
Itu nama dia jirim. Jirim sifat kelaziman dia mesti kena mengambil tempat. Bahasa kita panggil mengambil tempat. Maksud mengambil tempat, dia mengambil tempat ruang, mengambil ruang qadar diri dia. Qadram minal faraq, satu qadar daripada ruang yang sama dengan diri dia. Kalau diri dia 10 cm, 10 sen, ruang 10 sen, dia tempat kosong bagi dia 10 sen lah. Itu makna mengambil tempat. Au yakuna aradan yaqumu bil jirmi, atau dengan keadaan dia adalah arad, yakni sifat yang berdiri dengan jirim. Perkara ada di jirim nama dia arad. Semacam yang kita selalu buat contoh, manis gula, masim garam, hijau daun kayu, itu nama arad. Hijau daun kayu dia ada di daun kayu, masim garam dia ada kat garam. Masim hijau itu nama arad yang ada di jirim. Allah dia tak serupa dengan yang baru, dengan bahawa dia bukan arad. Kalau dia arad, dia serupa dengan yang baru. Kalau dia jirim, dia serupa dengan yang baru. Atau dengan keadaan dia adalah pada sesuatu pihak bagi jirim. Dia duduk di pihak bagi jirim, duduk pihak sebelah kiri jirim, kanan jirim, di bawah jirim, di atas jirim, di tengah jirim. Tidak, dia bukan ada pada jihad bagi jirim. Atau dengan keadaan dia baginya, bagi Allah, dialah bagi dia sendiri suatu pihak. Dia ada jihad bagi dia, ada pihak bagi dia. Dia ada kiri kanan, atas bawah, ada belakang dan ada hadapan. Dia sendiri tak boleh nak kata dia ada kiri kanan, tak boleh nak kata dia duduk kat sebelah kiri kanan bagi yang lain. Itu makna ta'ala anil hudud, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam Aqidah At-Tahawiyah. Ta'ala anil hudud, tertinggi Allah, bersih Allah daripada segala had, segala sempadan, segala batasan. Nak bagi batasan tak ada, Allah tidak ada baginya batasan. Wal a'dha'i wal arkani wal adawat, dan Allah bersih daripada anggota. Dia tidak beranggota dan dia tidak ada alat. La tahwihil jihatus sittu, tidak melikungi akan dia oleh segala jihad yang enam. Dia tidak berada di dalam jihad yang enam, kiri kanan belakang depan, di atas di bawah. Dia tidak ada jihad yang enam. Kasairil mubtada'at, seperti yang tinggal daripada segala perkara yang baru. Perkara baru kesemuanya ada baginya hudud, ada baginya sempadan, dan ada baginya jihad. Allah tidak berkait dengan jihad. Au yataqayyadu bimakan, au yataqayyada bimakan, atau dengan keadaan dia terikat dengan sesuatu tempat atau masa. Dia tidak terikat, tidak ada hubungan dengan masa, tidak ada hubungan dengan tempat. Ini bawa masalah tempat sungguh. Hak di qiyamuhu binafsih, makna mahal di sini makan, tempat. Tempat yang kata menahan dia daripada jatuh, tempat yang melikungi dia, tak ada. Allah tidak ada baginya makan, tidak ada hubung kait dengan zaman. Atau dengan keadaan zatnya yang maha tinggi bersifat dengan segala yang baru. Dia bersifat dengan sifat baru, tidak juga.
Allah tidak bersifat dengan ilmu yang baru, Allah tidak bersifat dengan kudrat yang baru, Allah tidak bersifat dengan kalam yang baru. Kalam dengan makna perkataan. Oleh kerana demikianlah Ahlus Sunnah wal Jamaah dia kata Allah bersifat dengan kalam, murad dengan kalam di situ kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Sebab kalam lafzi itu baru. Allah tidak bersifat dengan sifat yang baru. Kalam lafzi memang baru. Bila baru tak boleh jadi sifat Allah. Allah tidak bersifat dengan yang baru, ataupun yang baru tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalam lafzi itu baru. Bila kata Allah bersifat dengan kalam, Allah kata dia bersifat dengan kalam, tentulah dia bersifat dengan kalam lain daripada kalam lafzi. Bila kalam ni lain daripada kalam lafzi, tidak ada malaikat kalam nafsi. Oleh itu bila kata Allah bersifat dengan kalam, kalam nafsi, hak lain pada kalam nafsi ialah kalam lafzi. Kalam lafzi. Kalau itu bila mustahil Allah bersifat dengan kalam lafzi, wajib tentu dia bersifat kalam nafsi. Kalau dua, bila nafi satu, hak satu lagi sabit dah lah. Dari sini keliru juga bagi setengah-setengah ustaz. Dia kata dari sini kalam itu terbagi dua. Tidak ada di sana kalam masdari, tidak ada di sana kalam kalam masdari, tidak dibahagi kalam kepada 4 bahagian. Maka maksud ulama yang membahagikan kalam kepada 2 bahagi, dia tidak nafi ada di sana kalam dengan makna masdari. Hanya mereka bahagi kalam kepada 2 oleh kerana dia membahagikan kalam yang dipanggil kalam yang bersifat dengan wujudi. Kalam hak wujudi terbagi 2. Adapun kalam masdari dia tidak ada. Kalam masdari itu amrun i'tibari, tak masuk di dalam tajuk. Hak tu tak masuk di dalam tajuk bercara, sebab tu dia tak sebut. Bukan makna dia nafi. Tak sebut bukan makna dia nafi. Kita mari belakang bila ulama tepat bercara dia tak sebut, dia kata nafi. Itu kita tak faham bercara, tak faham tajuk. Kita orang dengar tak faham sekarang habuk. Senang ya. Orang hak bercara dia tak faham, tak berapa faham. Kita tak faham sikit habuk pun. Lebih senang kita. Atau dengan keadaan dia bersifat dengan kecil atau besar. Allah bersifat dengan kecil dengan mana sedikit juzuk dia, mustahil. Allah kecil seperti nyamuk, Allah kecil seperti ayam, bukan. Dan dia tidak besar dengan mana banyak juzuk. Dia besar seperti gajah, dia besar seperti bumi, tidak, bukan besar Allah lagu tu. Kata Allahu Akbar, Allah lebih besar. Besar dia nisbah peringkat ketuhanan dia. Seperti raja, dia ni orang besar. Kalau hari ni, kalau raja nak mari di tempat kita, kita kena break habis majlis kita, sebab orang besar nak mari. Tetapi kalau raja Kedah nak mari, ya tak besar mana gajah Kedah, kecil ya tu. Tapi kita panggil orang besar, besar peringkat dia. Itu sifat orang jadi raja, dia panggil kabir, akbar, malik yang azim, raja yang besar. Allah Subhanahu wa taala kata dia al-kabir, al-muta'al, al-azim, besar nisbah ketuhanan, kerajaan dia tu besar. Bukan dengan mana besar banyak juzuk, besar banyak daging dia, tidak.
Kalau besar banyak juzuk itu maknanya dia tu jisim nama dia. Itulah makna jirim. Atau dengan keadaan dia bersifat dengan segala gharad, yakni matlamat pada segala perbuatan atau hukum. Dia buat satu perbuatan ada matlamat untuk dia, itu nama dia gharad. Dia membuat hukum, bila orang bercuri kena potong tangan, bila orang berzina kena pukul atau kena rejam, bila orang murtad kena bunuh kalau tidak mau kembali kepada Islam. Dia buat hukum begitu tu bukan bertujuan yang baik kembali pada dia, bukan dia ambil faedah daripada hukum. Dia buat air bukan dia untuk nak ambil manfaat daripada air dia nak minum ke. Dia buat bukit, dia buat aras untuk dia nak ambil manfaat daripada aras tu, dia nak duduk ke atasnya ke? Tak ada. Dia buat itu memang ada faedah, ada hikmat kembali kepada makhluk dia sendiri. Dia sudah sempurna. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, Allah dia sudah sempurna. Bila sudah sempurna, memang dia tidak hajat kepada apa-apa pun. Kalau dia tak buat, dia sempurna. Dia buat, dia sempurna. Dia buat satu daripada makhluk dia dengan keadaan dia sudah sempurna. Kita buat satu perkara, kita nak ambil manfaat dengan perkara kita buat kerana kita dhaif, kerana kita kekurangan. Kita ada kekurangan. Bila ada kekurangan, nak tapung kekurangan kita, itulah kita usaha-usaha. Semua usaha kita demi untuk menapung kekurangan kita. Kalau orang yang sudah sempurna, dia usaha dia tidak hajat kepada perusahaan dia, hasil daripada usaha dia untuk menampung dia. Hanya dia usaha untuk orang yang lain, faedah untuk orang yang lain. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassis. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahida bi an yakuna murakkaban fi dhatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin min al af'al. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai'in min al alami ma'a karahatihi li wujudi ay adami iradatihi lahu ta'ala aw ma'adh-dhuhuli aw al ghaflati aw bit ta'lili aw bit tab'. Dan begitu juga mustahil atasnya Allah Ta'ala keadaannya dia tidak berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada dia tu dengan zatnya. Dia tak ada dengan semata-mata zat, yang zat dia tu bukan jenis ada dia hanya dengan tupai yang lain, dengan berhajat pada yang lain. Itu mustahil. Yakni bukan begitu. Hak sungguh yang betulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dia zati, ada dia tidak berhajat kepada yang lain, tak berhubung kait dengan yang lain. Nak ada dia tu dengan keadaan dia adalah sifat yang berdiri dengan tempat. Ini terjemah tempat di sini tak berapa tepat. Berdiri dengan zat. Dia ada di satu zat. Itu dia ada buat kurungan zat lain untuk berdiri. Itu betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahawa dia sifat, dia berdiri pada zat yang lain. Itu mustahil bukan, atau berhajat kepada yang menjadikannya, berhajat kepada mukhassis, itu mujid yang menjadi. Begitu juga mustahil atasnya Ta'ala bahawa dia adalah bukan satu. Mustahil juga.
hukum kata tidak, kalau Allah itu bukan satu. Dengan keadaan dia adalah bersusung pada zatnya, dengan bahawa Allah Ta'ala itu zat dia bersusung, dengan bahawa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersusung daripada beberapa juzuk, berkapuh daripada beberapa juzuk. Seperti kita kan, tangan kita ni besar, tinggi, panjang dia satu sentimeter. Gambar dia 1 sen ni dia susung daging, susun jadi satu sen. Tu macam tu nama dia murakkab. Zat Allah bukan bersusung begitu. Zat dia bukan jenis jenis berketul, bukan jenis. Kalau berketul dia bersusung. Atau dengan keadaan baginya ada yang menyerupai pada zatnya, ataupun ada zat lain serupa dengan zat dia, bukan. Atau pada segala sifatnya ada sifat lain seperti sifat Allah, tidak ada begitu, itu mustahil semua. Atau dengan keadaan ada bersamanya di dalam wujud sesuatu yang memberi kesan pada mana-mana perbuatan. Ada satu perkara boleh berbekah, ada suatu perkara boleh mengeluarkan sesuatu daripada tak ada kepada ada, daripada tidak kepada sungguh tak ada. Mustahil kalau ada. Kalau kata ada ni botol ni bukan perbuatan Allah, itu mustahil. Semua perbuatan, semua perkara ada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nak berasa yakin hak ni, nak berasa turun ke dalam dada kita, kita kena belajar Al-Quran sikit. Kena baca ayat Al-Quran, kita tengok bentuk-bentuk cara Allah buat. Cara Allah buat ni dia tak seperti perbuatan kita. Kita ni kalau kita nak ambil ni tagur, nak ambil tahu, kita kena pegang, megang begitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia cerita dalam Quran, dia pegang Fir'aun, dia tahu di dalam laut. Dia pegang macam mana Fir'aun? Dia pegang tahu ini. Dah, mana dia Fir'aun masuk dalam itu dengan taguran, dengan ambil oleh Allah. Allah pegang tahu. Itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nampak Fir'aun lalu, Fir'aun jalan, tapi itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita nak, aku tak tahu ya Allah buat, tapi dia buat. Aku tak tahu cara dia buat macam mana. Tu kalau kata botol ni, kita kata nampaknya syarikat buat, tapi ini perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia buat, memang dia buat melalui orang tu nampak dia berjalan, hakikat dia yang menjadinya. Wallahu alam. Kita berasa yakin bila kita baca Quran, boleh kita gambar kata, ya ni cara perbuatan Allah. Kalau kita tak baca Quran, kita nak gambar tak boleh perbuatan Allah macam mana kata Allah buat. Sedangkan ni terbit daripada kalam syarikat yang tertentu. Kata Allah buat macam mana? Cara perbuatan Allah tu berbagai-bagai. Ada dia buat makhluk dia dengan tidak ada sebab. Dia buat dengan tak ada sebab. Seperti air, seperti langit, bumi. Dia buat dengan tak ada masuk campur sebab. Dia buat terus. Ada kala dia buat melalui pokok, melalui sebab. Ada kala melalui manusia. Itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbagai berbentuk-bentuk dia buat. Begitu juga mustahil atasnya Ta'ala bahawa dia adalah bukan satu. Dengan bahawa dia adalah bersusung, tu kat bawah. Dan begitu juga mustahil atasnya Ta'ala lemah. Yastahilu alaihi al-ajzu, lemah mana-mana perkara yang mungkin, daripada bukan mesti kena semua, satu saja yang dia lemah itu mustahil. Kalau dia lemah banyak, lebih lagi lah. Dia tak boleh buat satu saja yang dia tak boleh buat.
Dia tak boleh buat satu binatang, kambing misal. Itu pun lemah dah. Itu mustahil dah. Kalau kambing pun dia tak boleh buat, lembu pun dia tak boleh buat, air pun dia tak boleh buat, itu lebih lemah lagi lah. Lebih mustahil lagi. Mana Allah kita kena percaya i'tiqad innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kuasa di atas semua perkara. Tidak ada satu pun yang Allah tak kuasa. Sebab itulah kisah Nabi Idris alaihi salam, ketika iblis tanya dia, dia bawa mari satu telur ataupun satu buah kulit buah. Dia mari tanya Sayyidina Idris alaihi salam, dia kata, adakah Allah kuasa memasukkan alam di dalam kulit telur ni? Idris kata, ya, di dalam lubang jarum aku ni pun Allah kuasa memasukkan alam di dalam lubang jarum aku ni. Itu kekuasaan Allah. Boleh nak ambil alam ni, bumi ni, langit ni masuk di dalam lubang jarum? Boleh. Dia kuasa buat. Macam mana dia nak buat? Wallahu alam. Dia kecilkan alam seperti benang, masuk dalam tu. Dia besarkan lubang jarum, tak ada masalah. Lubang jarum besar boleh masuk. Dia kuasa nak membesar, meluahkan lubang jarum. Dia kuasa nak mengkecilkan alam. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata buat alam ke semua ni, buat langit, buat bumi bukan perkara yang payah ke atas dia. Walaisa zalika 'ala Allahi bi'asir. Allah tidak payah, bukan payah. Payah mudah ni orang lemah. Dia bila payah mudah lah. Kita kalau suruh buat masjid seperti Masjid Shah Alam ni, susah ni sebuah dengan kita. Kalau buat rumah untuk nyamuk, buat besar ni, kita mudah. Mudah kita buat. Kerana kecil mudah. Kerana kita yang lemah. Nisbah dengan Allah sama. Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, seorang daripada ulama tafsir besar di ulama Mesir kan, masyhur dia, salah seorang daripada guru yang mengajar orang ikut ramai. Dia kata yang maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala buat gajah dengan nyamuk sama saja. Dia buat banding. Gajah dengan nyamuk tu sama aja. Gajah ni besar kan? Nyamuk ni kecil. Buat gajah besar, nyamuk kecil, susah hak mana? Sama saja. Bukan kata buat nyamuk lebih susah, buat gajah tu lebih payah, tak, sama aja. Kalau nisbah dengan kita, hak mana susah? Saya kata nyamuk. Gajah mudah ya kalau kita nak buat. Nyamuk ni susah. Kata Sya'rawi. Susah nyamuk. Nyamuk je susah kita nak buat. Kita nak buat macam mana? Nak letak hati kat mana? Nak letak kaki kat mana? Dia halus sangat. Cuba lukis kat sini. Buat nyamuk seka kat kertas boleh tak kata mudah. Buat sama bersangan nyamuk, we ada hati, we ada jarum dia, ada lubang. Ni jarum dia tu. Jarum dia buat pocok orang tu, doktor tu. Ada lubang dia serok darah masuk tu. Boleh kita nak buat? Cuba buat situ, boleh tak? Tak boleh. Kalau buat gajah saya boleh buat ni. Buat sini boleh. Maknanya Allah buat nyamuk tu kalau kira lebih payah daripada gajah lagi. Mana speaker dia dekat mana? Kita nak tidur tak jenera kalau dia buka speaker dia. Nak tidur tak boleh. Duk kat mana speaker dia? Susah. Buat nyamuk lah yang paling susah. Ada dengan hatinya, ada dengan kakinya, ada dengan giginya, ada dengan jarumnya, ada dengan sayapnya. Allah, Masya Allah, sangat-sangat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Halus pada nyamuk tu agah pula dah. Allah, Masya Allah, yang gigi kita sakit pula dah. Tak nampak. Dia buat macam mana gigi dia boleh gigit kita? Taring dia tu, kalau orang tak ada ilmu, tak kuasa, tak boleh buat agah. Suruh Jepun buat seka agah. Nak buat macam mana? Nak buat agah tak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuasa.
Tak usah hitam gajah, hitam hak ni we nampak kuasa hak ni. Kalau orang tak nampak hak ni, orang tu tak kenal Allah lagi. Kena kaji nyamuk dengan agah tu. Bararis, kalau duduk kat Mesir bararis, gutuk anjing sangat-sangat kecil. Kita tidur dia mari gerak gigi kita jaga tengok tak ada, cari tak jumpa. Lebih pada komando lagi, cari tak jumpa. Kecil, gigi dia kikir, ambil darah kita masuk di dalam dia. Masya Allah, perbuatan Allah sangat-sangat halus. Tetapi kalau berbanding semua makhluk sama nisbah dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia sangat kuasa, dia sangat ilmu, dia boleh buat sama saja. Lemah bukan sifat Allah, mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Lemah mana-mana mungkin. Mengadakan sesuatu daripada alam ini di samping kebencian, itu mustahil. Dia buat di dalam keadaan bencinya. Maksud bencinya di sini itu terjemah karahatihi liwujudi, benci pada adanya. Maksud benci bukan benci benci dengan mana tak kasih, benci dengan mana tidak berkehendak. Allah buat satu alam dengan tidak kehendak, tidak menentu. Dia tak ada menentu, dia buat dengan lalai. Itu makna kebencian. Benci ni dia ada makna anak kita yang tak ikut perintah kita, kita benci. Itu benci begitu. Orang yang buat zalim kepada kita, kita tak kasih ke dia, kita benci. Bukan makna benci di sini makna begitu. Benci di sini karahah, makna tidak kehendak. Tidak kehendak tu mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Adapun benci dengan mana Allah tak kasih, banyak alam makhluk Allah yang Allah tak kasih. Ya, Allah kata Allah tak kasih kepada orang kafir, Allah tak kasih kepada orang fasik, Allah tidak kasih kepada orang yang melampau, orang yang makan banyak, orang yang minum banyak. Allah tak kasih. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah kamu dengan secara pertengahan, dengan sekadar yang cukup. Jangan kamu melampau di dalam makan dan minum. Jangan melampau. Ini kita nak masuk Ramadan. Jangan buka perut belah-belah. Sekarang duk buka belah-belah untuk Ramadan. Bila Ramadan tu isi juga tak boleh. Ramadan tahun ni Ramadan bukan kita untuk nak isi makanan, kita nak isi dengan amalan. Ayat Allah, bila kita baca ayat tu, sangat saya ingat ada saudara sebut tajuk kesihatan. Tajuk kesihatan ni berhubung kait dengan makan minum. Allah ingat kepada ayat tu, kata Masya Allah, ini Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh. Sehingga di hospital Arab dia hari ni, dia tulis sandbox, tulis logo kat depan tu, perubat yang nombor 1 dengan break daripada makan banyak. Tu ya ubat hak nombor 1. Kalau kita makan tak banyak, boleh kurang hospital daripada 10 sampai 5 hospital. Penyakit yang paling banyak di hari ni berunsur daripada makan berlebih-lebihan. Sebab tu Allah kata apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, jangan melampau, jangan lebih. Maka sabit di dalam hadis Rasulullah, dia katakan hendaklah ada perut kita ni. Perut kita, orang perut kita panjang ke? Panjang tu perut. Dia suruh isi makanan sebahagian, isi air sebahagian, isi angin sebahagian. Beri seimbang 3 tu. Makanan 1 dalam 3, minuman 1 dalam 3, angin 1 dalam 3. Itu makna
kulu washrabu wala tusrifu, jangan melampau. Kalau kita makan macam ni, hak kolesteran pun tak jadi kolesteran, hak toksin pun tak jadi toksin. Sebab apa? Bila dia masuk, dia proses seimbang, hak toksin pun jadi kesihatan, jadi untuk badan ambil manfaat. Hak kolesteran pun jadi dia pusing, angin dengan air cukup molek, jadi sihatlah. Makanlah daging. Siapa darah tinggi, makan daging, tak ada masalah. Percaya pada saya. Tak ada masalah. Orang kecil manis, makanlah gula, tak ada masalah. Tapi jangan makan banyak. Kalau makan gula, kita minum air dengan makan gula, makan dengan angin cukup, dia pusing gula tu, pusing-pusing gula tu jadi kesihatan kita. Yang tak jadi kecil manis, makan gula banyak, makan nasi banyak. Bila nasi banyak, angin sikit, air sikit, pusing-pusing nak jadi hak lain tak boleh, jadi kolesterol kata, jadi kecil manis kata, ya tak, rusak lah. Allah cuba isi kereta kita bubuh minyak injin, minyak hitam, dia banyak, nak jadi macam mana? Tak boleh gila, hancur lah injin tu. Kalau berkurang dia, nak hancur injin. Dia seimbang, Allah buat seimbang. Oleh itu, jangan bulan puasa ni jangan makan banyak. Nak dabik mana? Kita tahu mana? Orang perut kita berapa meter? Kita nak isi makan ni berapa meter? Payah dah. Cuba tanya doktor. Doktor, saya nak makan berapa ni? Berapa liter sehari nisbah dengan makanan? Rasulullah dabik mudah-mudah. Dabik mudah ya. Bila kita lapar, nanti bulan puasa ni, lah ni tak lapar makan. Bila kita patah makan daripada waktu subuh sampai kepada waktu petang maghrib, tentu kita kepeh perut. Bila kepeh perut, kita kena bongkak. Tak bongkak tak boleh duduk. Kena bongkak itu. Bila bongkak, kita makan sehingga betul belakang kita. Tu cukup dah tu. Cukup dah. Itu bagi satu suluh. Kalau kita tambah lagi, tak betul balik kodra. Bila tambah lagi, itu tak boleh. Itu bahaya. Itu nak jadi kecil manis, darah tinggi lebih. Kau dah betul cukup dah. Kau dah membetulkan tulang belakang. Itu makan kita. Itu kulu wasrabu wala tusrifu. Jangan melampau. Pitih pun tak parak. Tak bazir. Kita makan sehat pun sehat. Alhamdulillah. Pakailah kecil manis, tak kena pergi ke doktor. Ubat yang paling nombor 1 darah tinggi, iaitu qiyamul lail. Bangun semaya jam 3, jam 2 malam. Amal boleh 1 tahun, insya-Allah habis penyakit tu, tak ada. Tak kena pergi ke doktor. Kita ada jaga tidur, masuk tandas pun, buang air pun belah-belah pejam mata, takut nak celat luar. Takut nak tidur pula, nak sambung tak boleh. Lebih itu pejam, letak atas batas. Tak semaya. Tu kecil manis banyak hari ni ya. Cuba bangun semaya malam, kecil manis tak ada, insya-Allah taala. Puabak ada di agama kita, ada kesihatan, cuma kita tak guna apa yang dinasihat oleh agama kita. Insya-Allah buat kita semua hari ni, kita cuba kita guna nasihat agama kita, insya-Allah kita sihat. Sihat dunia dan akhirat. Ini agama dia membawa untung kita, membawa kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Ini hakikat agama Islam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sebab tu saya bila tengok sini baca ayat Allah kulu washrabu wala tusrifu, ingat Allah. Kagumnya Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Allah Tuhan kita sungguh. Dia tahu, dia buat kita. Kena buat lagu mana cara makan minum. Dia jaga juga dalam Al-Quran. Ajar makan minum di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Keluar daripada tauhid. Itu tauhid. Itu tauhid kita. Allah ajar kita. Allah, kita nak kenal Allah.
Itu kita yakin kata Allah Tuhan kita sungguh, dia yang membuat kita, dia membuat alam, dia atur kena ke semua. Tu kata dia buat ada hikmah, dia alim, bijak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadakan sesuatu daripada alam, di samping kebenciannya pada adanya, iaitu tiada kehendaknya. Itu makna kebencian, tiada kehendaknya ta'ala baginya, bagi adanya. Boleh jadi dia jatuh sikit ni, adamu iradatihi, ya betul dah, tidak kehendaknya Allah Ta'ala, lahu, tidak ada kehendak baginya, bagi Allah, baginya, nya tu kembali pada Allah. Allah menjadikan sesuatu daripada alam dengan tidak ada kehendak baginya, yakni di dalam keadaan dia tak ada sifat iradah, itu mustahil. Atau dalam keadaan bengong, buat di dalam keadaan bengong. Kalau bahasa saya bertani, kalau bengong ni bodoh. Budak ni bengong, tak erti bercakap, dia panggil bengong. Tapi di sini bengong di sini ma'adzuhul. Zuhul ni buat dengan lupa, tak sedar pun dia panggil bengong juga. Di dalam bengong, tak tahu aku ni munduk kat mana, tahu kat mana, mana sebelah utara, tahu aku tak tahu. Dia orang duduk dalam bengong, buat di dalam bengong gitu, buat di dalam tak sedar. Ma'azzuhul, bengong dengan mana tak sedar. Atau dalam keadaan lupa, tak ingat, atau dengan kerana illah, atau dengan kerana tabiat, dengan kerana tabiat tu baca, bukan tabiat dah, tabiat, bitab'i panggil, dengan tabiat, dengan illah tu dengan jalan kerana, dengan jalan turuk, bitab'i dengan jalan zat, tabi'i ai bizzati, dengan zat. Di sini supaya jadi bahan kita untuk kita nak baca kitab-kitab akidah yang lain supaya mudah faham. Saya ingat ini satu yang saya dapat dengan almarhum ayah dia lah. Saya ingat kalau saya tak belajar dengan almarhum ayah dia tu, ingat susah juga nak faham perkara ni. Jadi ada alam ni, kitanya alam ke semua ada dia dengan Allah buat, bukan? Ada di sana kumpulan daripada ahli sains, daripada orang kafir, dia kata ada alam ini dengan jalan illah. Ada di satu kumpulan pula ada alam ini dengan jalan tabiat. Maksud dengan jalan illah dia apa? Kalau terjemah bahasa Melayu, illah kata kerana. Kalau tabiat itu dengan jalan tabiat, dengan jalan semula jadi, asli dia begitu. Tapi lebih dekatnya ada dengan illah itu, iaitu ada dengan jalan ikut yang lain. Dia panggil illah, ikut yang lain. Ada dengan tabiat, iaitu ikut zat yang lain, ikut diri yang lain. Sebab tu ditafsir tabi'i dengan bizzati. Ada dengan jalan zat, dengan jalan ikut zat yang lain. Maksud lagu mana? Maksudnya alam ini ada dengan tidak buat oleh Allah, tetapi ia hubung kait dengan Allah juga. Alam ada ni dengan sebab Allah, tapi dengan jalan ikut ada Allah. Bila Allah ada, dia ikut ada. Dia panggil ada bitta'lil. Itu mustahil lah. Tapi ada di sana, ada orang kata begitu. Alam ini ada dengan jalan ta'lil, ada dengan jalan ikut ada Allah. Dengan jalan tabiat, ada dengan jalan zat Allah. Bila ada zat Allah, alam ini turut ada. Misalnya dia misal seperti gerak jari, gerak cicing. Bila kita gerak jari,
cicing ikut bergerak. Bukan kita nak gerak cicing. Saya nak gerak jari ni. Bila gerak jari, cicing saya ni ikut gerak. Dia ikut bagi gerak jari. Saya tak ada kehendak gerak cicing. Cicingnya terikut ya. Itu ada bita'lil. Bila ada Allah, alam ni ikut ada Allah. Allah tak ada kehendak nak buat ada. Tapi bila Allah ni dia, bila ada dia, jadi dengan jalan semula jadi, dia mesti alam ni ikut ada. Ikut ada. Itu bita'lil. Mustahil lah. Ada dengan jalan tabiat, dengan jalan zat dia. Seperti bila ada api. Bila ada api itu sentuh dengan kertas, kertas itu terbakar. Kertas itu hanguk, terbakar. Terbakar kertas itu bukan api buat terbakar. Hanya terikut ya. Bila ada api kat situ, kertas sentuh dengan kertas, terbakarlah dengan zat api sendiri. Api jenis dia panas, dia tak ada nak bakar orang, tapi bila dia sentuh, benda tu terbakar. Bukan dia nak semacam pisau ke? Tak, kat situ bila kita pergi sentuh dia, luka kita. Pisau tu nak luka kita ke tak? Tak ada, dia tak ada nak luka, tapi zat dia jenis meluka bila dia tajam. Allah zat dia jenis ada sifat qudrat, ada sifat iradah, ada apa? Bila ada dia, alam ni turut ada dengan sebab dia jenis tu dah. Tak ada kata begitu. Boleh ke tak? Tak boleh, mustahil. Bukan ada alam dengan Allah kehendak nak ada, dia buat ada, dia kehendak. Itu nama dia sifat iradah. Tu hubung kait sifat iradah. Mustahil ada alam dengan jalan ta'lil dan tabi'ah. Beza mana antara dua tu? Dua tu sama-sama ikut tu. Dengan jalan ta'lil pun ikut juga, dengan jalan tabi'at pun ikut juga, sama-sama ikut ada. Tetapi hak ikut dengan jalan ta'lil tidak terhenti di atas ada syarat dan ternapi mani'. Adapun ikut hak dengan jalan tabi'at terhenti di atas ada syarat dan ternapi mani'. Rasa mudah ke berasa payah? Rasa nak faham ke berasa tak sih faham? Tak usah faham lah, payah. Tinggal situ dulu. Boleh faham kata ta'lil illah dulu. Berkelah-kelah sikit. Namun daurah 2 hari boleh doktor selalu, tak boleh. Boleh BA dululah. Boleh BA dulu. Lepas tu kita daurah sekali lagi, kita bagi MA pula. Daurah sekali lagi, tu kita bagi PhD. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumimma wal mautu was samamu wal 'ama wal bakamu wa adadu sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarku amma burhan wujudihi ta'ala fa hudusul 'alam li'annahu law lam yakun lahu muhdithun bal hadatha bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni al mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alayhi bila sababin wa huwa muhal wa dalilu hudusil 'alam mulazamatuhu lil a'radil hadisati min harakatin aw sukunin aw ghairihima wa mulazimul hadisi hadis wa dalilu hudusil a'rad musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adam. Dan begitu juga mustahil atasnya ta'ala bersifat kejahilan, bersifat dengan jahil, dan yang sama dengannya, yang sama dengan jahil. Jahil tentang apa-apa maklumat. Allah jahil dengan apa-apa maklumat, yakni perkara ni sepatut diketahui. Dia panggil benda maklum. Yang maklum ada 2 makna. Maklum dengan mana benda yang diketahui. Dia panggil maklum. Kita tahu kita ada pokok kelapa, kita tahu kita ada anak berapa orang, anak kita 8 orang, anak kita tu, anak kita 8 orang, nama maklum kita, maklumat kita, benda hak kita tahu. Dan maklum juga dia panggil
benda sya'nuhu ayyu'lam, benda yang jenisnya kita boleh tahu tapi kita tak tahu lagi. Seperti tuan-puan semua tak tahu saya anak berapa orang, tak tahu, tapi boleh nak tahu. Awak-awak semua tak tahu saya ada isteri berapa orang, tak tahu. Tapi boleh nak tahu, tanya baba anak berapa orang, boleh tahu lah, nak tanya boleh nak tahu. Nama anak saya nisbah dengan tuan-puan ni nama maklum juga. Tiba-tiba tuan tak tahu anak saya berapa, itu nama jahil. Bi ayyi ma'lumin kana bi ma'lumin ma, tuan ni jahil, nisbah dengan kita memang jahil lah. Hak kita tahu tak berapa perkara kali yang kita tahu, sikit sangat yang kita tahu. Hak duk hampir dengan kita pun kita tak tahu. Dan kita sendiri kita tak tahu kita. Kadang duit pitih kita pun kita tak tahu. Kunci kereta kita pun cari tak jumpa. Duk kat mana kunci kereta aku? Kita jahil sangat-sangat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun yang dia jahil. Kalau Allah jahil, mustahil. Mustahil dengan mana tentang apa-apa maklumat. Mana-mana satu pada maklum dia tak tahu, itu mustahil. Barang pada makna jahil itu syak, zan, waham, itu panggil semakna dengan jahil, seerti jahil. Allah tahu tak cerak, Allah tahu tak yakin, itu mustahil juga. Semua Allah tahu, cerak semua, yakin semua, detail habis Allah tahu. Kita ada hak kita tahu yakin, ada hak kita tahu kesamaran. Hak kesamaran itulah duk 50, 50, 60, 40, itu nama dia syak, zan, waham. Kalau sama berat dia panggil syak, kalau berat sebelah nama zan, yang sebelah ringan nama waham. Itu mudah. Kematian itu mustahil. Kematian yakni mati Allah mustahil. Pekak, gapo pekak? Bekak. Pekak. Betul lah saya baca tu pekak. Pekak tu mana bekak telinga tu. Bekak telinga. Saya tak faham tu, orang petani tak ada ni. Pekak ni tak ada, bahasa petani tak. Tuli lah. Tuli. Kalau petani dia kata tuli lah. Kalau kata pekak ni kita buat air gula tu, pekak dia tu, dia panggil pekak. Sana pekak tu lah kalau kata pekak, iaitu ni pekak. Buta dan bisu. Buta mustahil, bisu mustahil. Dan lawan bagi sifat-sifat maknawiyah di sini adalah jelas. Lawan sifat maknawiyah jelas dari lawan sifat ma'ani. Ada pun yang harus pada haknya ta'ala, iaitu hak harus nisbah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbuat setiap perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Buat mungkin tu harus bagi Allah, tak buat mungkin tu harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan wajib. Kalau orang kata wajib Allah buat mungkin, itu orang tak kenal Allah. Kalau orang kata mustahil Allah buat mungkin, itu orang tak kenal Allah. Wajib kita kenal Allah. Allah buat langit, buat bumi, Allah mengatur alam ke semua ni dengan jalan harus. Terima dua belah. Dulu dia tak buat, sekarang dia buat. Itu nama dia harus. Harus saja pada akal. Allah membuat dan meninggal buat akan mungkin. Hubung kait dengan hukum akal. Diri buat itu apa hukum? Itu dia panggil jaiz. Mungkin ni pun jaiz juga. Botol ni benda harus. Buat botol, Allah buat botol ni harus. Sama dah hukum dia. Tetapi botol ni bukan sifat Allah. Buat itu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat tu benda harus juga. Langit benda harus, panggil benda mungkin, benda terima ada, terima tak ada. Buat langit, buat bumi, benda terima sungguh dan terima tak. Bukan benda terima ada, terima tak ada tak.
benda terima sungguh dan terima tidak. Buat langit tu harus sifat Allah. Langit ni harus, bukan sifat Allah ni. Hak ni perkara mungkin perkara hak Allah boleh buat, benda perkara yang Allah boleh tinggal buatnya. Ada pun bukti wujudnya Ta'ala. Kita tak kenal sebenar-benar kenal dengan tidak ada bukti, dengan tidak ada dalil. Imam As-Sanusi dia kata amma burhanu wujudihi ta'ala. Dari sinilah dia nama kitab ni nama Ummul Barahin. Barahin ambil pada burhan. Burhan tu mufrad dia, tasniah dia burhanan, jamak dia barahin. Apa makna barahin? Tengah orang kata Ummu Ibrahim. Bila Ummu Ibrahim, bapa Ibrahim, mak Ibrahim. Bukan kita ni nama mak Ibrahim, nama Ummul Barahin. Hujung dia nun dah. Jangan hujung dia mim. Hujung mim jadi nama Nabi Ibrahim. Hujung dia tu akhir dia dengan nun. Ummu, ibu. Al-Barahin, segala dalil. Ibu segala dalil tu Ummul Barahin nama dia. Sebab apa? Sebab kitab ni dia buat mari dalil bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil ni kalau kata dalil dia umum, luas. Kalau kata burhan, burhan ini dalil qati', dalil yang putus. Siapa-siapa pun kena terima. Tak terima orang tu kerah kain, kerah kepala, kerah perut, katalah boleh kata belaka. Kerah kain pun boleh, kerah perut boleh, kerah kepala pun boleh, kerah tekak ya tak. Sebab situ bukan tempat terima tekak, ya tempat kecek, tempat bercakap. Kalau kepala ni ya tempat terima, perut tempat terima, mulut ni tempat terima ni. Sungguh tak? Dah. Dia tempat lawai sini. Sebab tu kata kerah kain. Kain dia dok, kalau dia tak buka munak dah. Tu kerah kain dia tu. Dia buat kerah kain dia. Tiga ni yang panggil tempat kerah, tempat sifat terima. Bila orang terima, dia terima dengan kepala dia, terima dengan perut dia, terima dengan lidah. Ya. Dia terima dengan kain dia, nama dia. Faham kain? Tu lah kain ni lah. Tu lah kain tu. Maka bila bawa mari burhan, bila dibawa datang burhan, mesti kena terima dah. Sebab burhan ni dalil yang dibina di atas perkara yang yakin. Muqaddimah dia yakin, muqaddimah yakin, ya satu-satu benda yakin belaka. Bila satu-satu benda yakin, terbit natijah dia yakin lah. Bila terbit natijah bina di atas hak yakin, natijah yakin, nama dia burhan. Tu panggil burhan. Dia tak kata amma dalilu, amma burhanu. Adapun burhan, bahasa Melayu kita nak kata apa? Tu bukti lah. Bukti dia luas. Ada bukti hak yakin, ada bukti hak tak yakin. Adapun bukti wujudnya Ta'ala, iaitu bahawanya baharunya alam. Bukti yang yakin kata Allah tu ada. Bukti yang besarnya, yang putuh alam ini bahru alam. Tu bukti yakin. Sebab apa? Yakin ke mana? Yakin. Sekiranya tiada yang menjadikannya, bahkan ia terjadi dengan sendirinya. Bila perkara baharu, tentu ada yang menjadikan dia. Tak boleh ada sendiri. Sebab kalau dia tu tak ada yang menjadi ataupun dia jadi sendiri, nescaya telah berlaku salah satu daripada dua perkara yang bersamaan, yang sama bagi dua perkara yang bersamaan, yang sama bagi rakannya, yang lebih atasnya tanpa sebab, dan ia jadi bersamaan
jadi sama perkara, dua perkara yang bersamaan jadi sama bagi rakannya dan dia berat di atas rakannya, itu mustahil, perkara yang tidak boleh jadi, tak boleh jadi sama sekali. Ini kena fikir sikit. Ni fikir secara mendalam. Kalau fikir sepitah lalu kita tak nampak. Alam baru, tiap-tiap baru dia asal tak ada, lepas tu dia ada baru. Bila dia berasal tak ada, mari baru ada, tentu dia tak boleh ada dengan sendiri, dia kena ada yang mengadakan dia. Itulah dalil kata Allah ada yang membuatkan alam. Kalau kita buat andaian kata alam ini baru tetapi tak ada yang mengadakan dia, bila tak ada yang mengada, dia tak ada jalan lain dah. So saja jalan dia nak adanya dengan kira akal, iaitu dia jadi sendiri. Hadatsa bi nafsi, dia jadi sendiri lah. Bila jadi sendiri boleh jadi ke? Benda tak ada, dia jadi sendiri boleh jadi ke tak? Tak boleh jadi. Kalau sebab apa tak boleh jadi? Kalau nak boleh jadi, kena dia ni, dia sendiri tu sama berat dengan dia sama berat dengan saing dia, tu taulan dia sama berat dengan saing dia. Bila dia sama berat dengan saing dia dan dia tu berat di atas saing dia, dia juga sama berat dan dia juga berat di atas saing dia, boleh jadi tak? Benda sama berat dan berat. Kok mana dia sama berat dan dia berat di atas saing dia, itu mustahil. Berat dan berat dia tak boleh berhimpun lah. Tak faham. Tak faham lagi. Mana benda dua kita ke saing dia? Mana saing? Taulan dekat mana taulan? Ada satu, tak ada satu. Dua ni taulan ni. Ada alam, tak ada alam. Alam ni dia terima dua belah, ada pun dia terima, tak ada pun dia tak terima. Dua-dua ni taulan kedua-dua. Dua ni mana berat? Berapa kilo ni? Kalau ada 50 kilo, tak ada 50 kilo. Dia sama sebab dia terima. Kalau berat sebelah, dia tak panggil mungkin. Kalau berat sebelah ada, belah tak ada, dia tak terima. Dia panggil apa? Wajib. Kalau berat sebelah tak ada yang tak terima, mustahil. Bila kata sama berat, itu harus. Benda yang terima ada, terima tak ada, nama dia harus. Maka ada alam dengan tak ada alam ni mana berat? Sama berat. Itu kata ada ni dia sama dengan tak ada dia. Tiba-tiba dia benda dia sama, dia nyagi ada. Ada dengan tak ada ni yang nak boleh terima dua belah. Tiba-tiba nyagi ada. Alam tu dia nyagi ada. Bila ada ni jadi berat sebelah dah lah. Berat sebelah dia ada. Siapa beri berat? Aku diri. Dia sama berat, dia juga berat sebelah. Tak boleh jadi lah aku tu. Itu mustahil. Atau sains Islam dia panggil. Ini falsafah Islam. Salah ke tu? Tak salah. Nak meyakini, nak takyid hak Al-Quran. Kuat hak Al-Quran. Mari kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang membuat langit dan bumi. Terang lah Al-Quran tu. Oh betul. Dan dalil baharu, kita nak sudah jam 3.30 3.30 kita janji tadi 4.30 4.30 okey boleh. Boleh apa halaman ni belah. Dan dalil baru, tahu kat mana kata alam ni baru? Kalau kita tak apalah, kita baru kita tahu. Tahu mana? Sebab kita baru umur 30, ada baru umur 50, ada baru 80, ada baru 100. Tok guru saya dia kata baru belaka. Hak 200 baru, dia baru 200 ya. Kain kita yang lama baru juga ada. Hak carik dah baru juga ada.
Hak kita beli nak pakai raya baru juga. Semua baru belaka, tak ada hak buruk. Semua perkara atas dunia ni baru belaka. Sebab tu nak pakai raya ni tak kena beli hak lain. Sebab apa? Ada hak baru dah. Bila isteri kita minta nak beli baju pasangan raya, tak payah belilah, ada hak baru ajak dia. Rugi piti ya, ada hak baru. Sebab bila dia ada daripada tak ada baru. Memang hak kita nampak ni baru, tapi yang langit, bumi, matahari ni baru macam mana? Kalau tanya tok nenek kita pun dia tengok begini, dah ada dah, bukan baru. Tetapi hukum cerak hak di dalam wakil baru. Nak tahu mana kata baru? Ni burhan. Putuh kena kata baru. Dan dalil baru terjadi alam. Kata alam ni baru berlaku adanya, ia melazimi bagi segala sifat yang baru. Sebab alam ni dia melazimi. Apa melazimi? Dia tidak boleh bercerai tanggal, tidak boleh berbecek berasing dengan perkara yang baru tentu-tentu. Susah nak fikir. Saya suka sini kepada tuan guru saya supaya cepat kita nampak, cepat mudah fikir. Iaitu dia kata gini, kerana alam ini tak boleh tua daripada perkara hak baru. Dia kata gitu. Itu makna melazimi. Alam ini, langit kita tak tahu kata dia baru tak baru. Bumi kita tak tahu kata dia baru tak baru. Boleh tahu dengan tengok begini. Tak boleh hukum. Dia kena ada muqaddimah dia, kena tengok. Nak tahu mana kata dia baru? Kita tahu cerak langit baru, bumi baru, bulan baru. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tua daripada perkara baru. Bila dia tak boleh tua pada perkara baru, dia baru ke kodeng? Saya umur berapa? Seka? 32. Katalah saya kata saja, jadi tak payah royak umur. Katalah saya umur 50. Kata hak sungguh pun 50. Kata 50. Tiba-tiba abang ni tak tua pada saya, sama tua dengan saya. Abang ni umur berapa? Umur 60. Tak boleh jadi juga. Umur berapa? 50, sebab dia tak boleh tua pada saya. Begitulah. Bila alam ni dia tak boleh tua pada benda baru, dia baru dah lah. Tu kaedah dia. Mana pula benda baru yang ukur alam dengan dia tu? Hak ukur alam dengan dia kata sama tua tu. Ya, ni falsafah Islam, sains dia panggil. Fikir Islam nak meyakin hak Al-Quran. Quran dia kata dia buatkan semua tentu baru. Dalil baru alam, dia melazimi bagi segala sifat yang baru. Dia tak boleh bercerai daripada benda baru, dia tak boleh ada dulu daripada benda baru. Dia kena sama tua dengan benda baru. Seperti bergerak atau diam. Boleh ke tak alam nak pergi tua daripada gerak dan diam? Boleh tak? Ni, botol ni dia nak tua pada gerak diam. Dia ada dulu sikit pada gerak diam. Gerak diam mari kat belakang. Aku nak ada dulu, aku tak boleh gerak lagi, tak boleh diam lagi aku. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena sama tua dengan gerak diam ni. Kalau dia ada jam 9, gerak diam jam 9 lah. Sama tua dia ni. Oleh itu, gerak diam baru kau kodeng. Hak ni orang ada akal, gerak dia ni baru. Bila gerak dia baru, benda yang bersifat dengan gerak dia baru. Itu kata alam tak boleh tua daripada gerak diam. Alam ni dia melazimi dengan benda baru. Baru maksud situ iaitu gerak dan diam. Itu kata wa dalilu hudusil alam mulazamatuhu lil a'radil hadisah. Dia melazimi bagi arak yang baru. Bumi bergerak ke tak? Bergerak. Bumi baru sebab bergerak baru. Langit bergerak ke diam?
Kalau kata langit diam, langit itu baru dengan sebab dia tak boleh lepas daripada diam baru. Sebab tu orang ahli sains betul-betul bukan Islam pun dia mengaku bahawasanya langit bumi ni baru. Cuma dia nak cari token yang membuat dia, siapa pula dah yang buat bila baru. Bila baru mesti dia kena cari token dia. Tu dia duk cari tak jumpa. Dia kata ada mula-mula yang pertama-tamanya dia jadi pecah Big Bang. Pecah jadi. Tapi nak boleh jadi Big Bang, nak jadi pecah tu mari mana? Aku tak saya fikir, nak fikir zakat tu. Tu dia dihalang daripada hidayah dia panggil. Tak nampak dah. Itu panggil ahli sainsnya mesti dia mengaku bila fikir sungguh sampai kepada hakikat. Tu orang fikir yang selamat, fikir yang betul. Hak fikir tak betul, ya tak sapalah. Dia fikir untuk cari pitih, dia tak sapa. Kalau fikir nak cari kebenaran, sampai kepada kebenaran. Sebab itulah bila orang mengaji sains, bila dia baca Quran, Masya Allah, Quran ni Allah sains betul-betul. Dia nampak ilmu sains di dalam Al-Quran. Betul Al-Quran. Alhamdulillah kita jadi umat Quran. Quran betul ke semua? Tak ada yang salah. Hak salah kita faham salah. Kita faham tak betul ya, itu salahnya. Kalau kita faham betul Quran, tak ada salah Al-Quran. Dengan saintis dengan mana pun tidak bercanggah. Kerana daripada Allah. Allah yang membuat semua, dia yang cerita, tak salah. Tu kata alam ini tetap baru. Kalau payah malah nak fikir, baca Quran selalu. Allah buat langit bumi, dia kena buat dulu tak ada baru panggil buat. Mudah ya fikir gitu. Itu kata Quran mudah. Quran itu mudah-mudah ya cerita. Yang jadi payah bila kita jadi halangan dengan hantu syaitan, dengan nafsu kita. Tu jadi kita dah ikut perkara-perkara yang sesat, tu jadi halangan. Seperti pergerakan atau diam atau panjang sangat bahasa Malaysia ni. Pergerakan lalu. Kalau kata seperti gerak lalu ringan saja. Tak ringan kah? Seperti gerak atau diam. Ringan. Ni seperti pergerakan. Allah panjang sangat. Panjang pergerakan. Kita guna bahasa ringan sikit tak boleh kah? Saya show kepada orang Malaysia ni lah. Tapi buat ni betul dah. Tapi kalau guna bagi mudah-mudah cakap ringan, apa betul dengan bahasa. Sebab susah saya nak tiru. Saya nak tiru tu susah. Kalau buat ringan-ringan tu saya mudah. Wis rupa wis stabil dengan petani sikit. Hak ni boleh stabil ni kan. Saya berat lidah nak bercakap bahasa Melayu. Nak wis rupa dengan orang Malaysia faham tu. Seperti lidah saya berat nak ada pergerakan. Kalau tak seperti gerak, saya duk cakap hari-hari mudah sebut. Seperti gerak atau diam. Senang ke? Ringan sikit bahasa. Atau selain keduanya, lain daripada gerak diam, daripada hijau, daripada putih, itu semua tu perkara baru semua. Bila alam dia tak lepas daripada hijau, tak lepas pada putih, maka tentu dia kena baru. Dan yang melazimi yang baru adalah baru. Yang tak boleh lari daripada perkara baru tentu baru. Dan dalil baru segala sifat. Kata Arab tu, kata gerak diam baru, tahu kat mana pula? Tengok dia tindih lagi. Mu tahu mana kata gerak diam baru? Kalau tanya kita, tak usah tengok situ, kita tengok ke atas ni. Jangan tengok kat surat. Tahu mana kata gerak diam baru? Gana bodoh terajak ni. Ni dia kau tahu dah, kau mudah dah tu. Tadi hak nak kata alam baru tu hak payah. Bila kata boleh tahu dah alam baru kerana dia melazimi benda baru, dia kau mudah dah lah. Tahun mana dia kata dia baru, dan kerana dia melazimi benda baru, gerak dia. Tahun mana gerak dia baru? Tak payah kita duk tengok hari-hari. Kemarin tak gerak. Aku tengok semalam duk diam di atas katil. Pagi ni cocok bergerak baru dah tu, bukan hak lama gerak. Tengok, saya diam. Saya bergerak ni hak kemarin ke? Baru saning ya tani. Ni kata mudah ya gerak dia baru. Bukan dia payah. Mudah ya.
Siapa nak kata gerak ni hak 100 tahun telah lepas? Tak ada, gerak ni baru. Saya diam. Diam ni yang bila? Baru ni. Ada kata mudah ya. Bila dah gerak diam baru, saya tentu baru. Saya tak boleh ada dengan tak bergerak, tak diam. Tak boleh. Saya sama tua saja dengan gerak diam. Tu kata alam ini baru. Dan dalil baru segala sifat dapat dilihat perubahannya dari tiada kepada ada dan dari ada kepada tiada. Itulah mudah. Kita tak tengok dengan mata kepala kata baru, tu kata baru. Tak ada dah dalil hak lebih kuat, hak tengok dengan mata. Hak tu hak paling kuat sekali. Kita tengok ini ada tak ni botol ni? Mana dalil Quran hadis? Mana dalil? Kata Quran hadis kata botol ni ada. Tak payah Quran hadis ni depan kepala, megang kepala lalu kata dia tak percaya. Apa kita kata bila hak tengok dengan mata ni hak terai dah lah. Hak terai. Tapi jangan hak semabur tengok hak jauh nampak supaya lembu tapi batu. Hak tu bukan ya tak terai tu. Hak tu bukan. Kalau hak tengok terai begini ini dalil yang terai. Kalau kita dak tengok dah gerak dia baru tentulah baru. Itu sebab tu dia kata burhan. Dalil putus kata alam baru, dalil putus kata alam ini ada yang mengadakan dia. Alhamdulillah. Wa amma burhan wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadiman lakana haditha fayaftaqiru ila muhdithin fayalzamu ad-dawru aw at-tasalsul wa amma burhan wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana ay yalhaqahu al-'adam lan tafa' anhu al-qidam likauni wujudihi hina idzin jaizan la wajiba. Jaizan tu kena hamzah duk le atas pada ya hak tak ada titik hak sepatut cara khat dah. Ini kerana komputer ni dia ada komputer nak tu hamzah tu kat situ kat sini pula lah. Cara khat dengan hamzah sebelah atas. Wal jaizu sama tu. La yakunu wujuduhu illa haditha. Kaifa wa qad sabaqa qariba wujubu qidamihi ta'ala wa baqa'ih. Itu wa baqa'ih itu lebih. Ya ada niskhah wa baqaihi itu lebih. Hak kata wa amma burhan wujubil baqai lahu dia setakat kata wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala. Setakat tu saja. Wa baqaihi itu kena likung lebih. Ada niskhah Ummul Barahin ada ya wa baqaihi itu lebih. Yang niskhah hak betul tak ada. Hak ada ni sini. Wa amma burhan wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadith fali'annahu law mathala syai'an minha lakana hadithan mislaha wa dhalika muhadun lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqa'ih. Ini baru ada wa baqa'ih kat sini. Wa amma burhan wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi fali'annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan was-sifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyyah wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bi sifatin walau ihtaja ila mukhassis lakana haditha kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqa'ih. Wa amma burhan wujubil wahdaniyyati lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahida lazima alla yujada syai'un minal alam liluzumi ajzihi hina idh. Wa amma burhan wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayah fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadith. Wa amma burhan wujubi sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam fal kitab was sunnatu wal ijma' wa aydan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adadadiha wa hiya naqais wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Kita tengok tarjamah. Dan ada pun bukti wajib qidam, wajib sedia baginya ta'ala, bagi Allah Ta'ala sekiranya dia bukan qadim. Ini dalil supaya nak buat dalil akli kita kena buat andaian. Kena buat andaian tu dalil akal. Adapun dalil nakli kita pergi baca Quran hadis
tengok hak sabit daripada Rasulullah, tu dalil nakli nama dia. Dalil akli ni kita kena buat andaian, buat kalau, buat jikalau. Jikalau kerana bahawa sungguhnya kita buat andaian sekiranya dia bukan qadim, nescaya dia baharu. Kalau dia bukan qadim tentu baharu. Perkara dua ni saja. Perkara ada, wa ima qadim, wa ima baru ada. Wa ima ada sedia kala, wa ima baru ada. Kalau Allah bukan qadim, tentu baharu. Tu yakin tu dia panggil. Tu dalil putus. Orang ada dua, lelaki perempuan. Saya bukan perempuan, saya apa? Lelaki. Kalau kata, tak tahu juga lelaki ke tak dia, tapi perempuan bukan, orang itu tak kenal orang. Tak faham orang. Mudah, itu dalil akli dia panggil. Kalau perkara banyak, dia panggil kita buang satu, yang tinggal satulah jadi dalil. Kalau gitu Allah qadim, Allah sifat dengan kidam. Kalau Allah tidak kidam, tentu baharu. Maka dia kalau baharu, maka dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Tentulah kalau baharu kena ada yang membaharu. Terbaik kembali pada dalil wujud tadi. Tiap-tiap perkara baharu dia tak boleh ada sendiri. Sebab makna ada sendiri tu dia memberat di atas diri dia sendiri, ataupun dengan kata mudah dia buat diri dia sendiri. Dia tak ada, dia buat diri dia sendiri, tak boleh. Dia nak buat diri dia sendiri tak boleh. Oleh itu kalau Allah itu bukan qadim, dia baharu. Bila dia baharu tentu berhajat kepada yang membaharukan dia, orang yang mengadakan dia. Maka melazimkan daur. Kalau berhajat pada yang membaharukan dia, tentulah jadi daur. Apa daur? Berkelilingan, semacam yang saya kata tadilah. Jadi daur jadi keliling. Atau tasalsul. Tasalsul ni berhubungan tanpa kesudahan. Jadi berhubung-hubung dengan tidak ada kesudahan, nama dia tasalsul. Maksudnya kalau Allah baharu berhajat pada yang membaharu dia. Yang membaharu dia tu baharu ke qadim? Tentu baharu. Kalau dia qadim, dia Tuhan. Sudah habis. Tentulah kena buat andaian kata dia baharu. Kalau baharu berhajat pada yang membaharu. Yang membaharu dia tu siapa? Allah yang membaharu dia. Jadi daud. Pusing. Allah nak ada, dia buat. Dia nak ada, Allah buat. Siapa ada dulu? Berseka. Kalau lagu tu siapa ada dulu? Tak tahu nak jawab. Siapa ada dulu? Tentu kalau macam tu sama-sama ada dulu belaka. Dia kedua-dua tu ada dulu, kedua-dua tu ada kemudian. Apa boleh? Dia belum ada, dia ada dah. Itu orang ada akal, dia tak boleh fikir. Itu mustahil. Sebab tu Allah tak boleh jadi baharu. Kalau baharu mustahil. Jadi daud. Kedua-dua tu kena ada dulu daripada dia. Sebab apa? Allah nak ada dia, kena ada Tuhan yang lain buat dia. Tuhan hak lain nak buat dia, kena Allah buat. Yang ni Allah tak ada lagi, dia ada dah. Dia buat Tuhan seorang. Bila dia buat Tuhan seorang ni pun buat dia. Jadi Allah ni kena ada dulu lagi. Dia tak ada lagi, kena ada dah. Apa boleh macam tu? Tak boleh. Itu nama dia daur. Bohong baka nama dia. Daur ni tak nampak. Tak ada orang yang mengaku nak boleh terima. Kalau Allah baru tentu begitu. Atau tasalsul. Tasalsul dengan tidak ada kesudahan tu mustahil. Mana? Yang membaharukan Allah itu ada yang membaharu dia. Yang membaharu dia tu ada yang membuat dia, yang membuat dia, yang membuat dia. Boleh ke tak? Tak habis. Sebelah kok humbi. Kok awal. Kok awal dia kena habis. Tiba dakwa ni tak habis. Itu tidak ada Tuhan. Yang mana Tuhan? Hak ni pun bukan Tuhan. Hak dulu pun bukan Tuhan. Sebab semua tu makhluk-makhluk kena jadi ke semua. Tak ada Tuhan satu pun. Tak ada. Tak ada Tuhan.
Ada pun bukti wajib baqa, wajib kekal baginya Ta'ala, kerana jika sekiranya ada kemungkinan dia kalau ada dia tu dengan jalan mungkin diikori Adam, jika ada kemungkinan dia diikori Adam, yakni dihubungi oleh Adam oleh ketiadaan, nascaya ternapi kidam daripadanya Ta'ala. Kalau Allah boleh jadi hilang, tentu dia bukan kidam. Kita belajar dah di awal, tiap-tiap benda terima hilang bukan kidam, bukan qadim. Tiap-tiap benda qadim dia tak terima hilang. Bila Allah terima hilang, dia bukan kidam. Itu automatik dah. Kerana keadaan wujudnya ketika itu harus ada dia terima dua belah. Tiap-tiap perkara ada terima dua belah, namun mungkin tak jadi qadim, tak jadi benda wajib, bukannya wajib. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya kecuali baharu. Benda harus semua ada dia baharu. Bagaimana ia baharu Allah tu berlaku, nak berlaku macam mana begitu? Kata Allah baharu, baharu sahaja berlaku, baharu sahaja berlalu wajib kidam dan bakonya Allah Ta'ala. Baru saat ni ya kita kata Allah wajib kidam. Nak belajar saat ni ya Allah wajib kidam. Lepas ni nak kata Allah itu baru ada, tak boleh jadi. Dia terjemah dan bakonya Ta'ala tu kerana bina di atas ada satu niskah. Kalau kita buat di sana wa baqaihi, di sini terjemah pun tak ada lah. Ada pun bukti wajib, bukti dalil wajib bersalahannya Ta'ala bagi segala yang baharu, kerana sekiranya dia menyerupai sesuatu daripada yang baharu. Dalil kata Allah tak serupa. Kalau Allah serupa, nescaya dia baharu seumpamanya, tentu Allah sama dengan perkara hak dia serupa. Kalau Allah serupa dengan tak ada, baru serupa dengan tak ada. Kalau Allah serupa dengan binatang lembu, Allah baharu serupa dengan lembu. Kalau Allah serupa dengan boming, dia baharu serupa dengan boming. Yang demikian mustahil, begitu tak boleh jadi. Kerana apa yang engkau ketahui, kerana dalil yang engkau telah ketahui sebelum ini, apanya adalah wajib kidamnya Ta'ala dan bakonya. Ialah wajib kidam baka, itulah dalil mukhalafatuhu lil hawadis. Sebab kalau Allah serupa, Allah baharu. Bila Allah baharu, berhajat pada yang mengadakan dia. Kembali kepada dalil kidam. Dalil kidam tu jadi pokok, dalil wujud tu jadi pokok hak sebenarnya. Ada pun bukti wajib berdirinya Ta'ala dengan sendirinya. Ada dia bangsa zat dia tu berdiri dengan sendiri. Ada dia jenis ada begitu dah, tak hajat pada tupai zat yang lain, tak hajat kepada ada yang mengada. Kerana sekiranya Allah Ta'ala berhajat kepada tempat, yakni berhajat pada zat, nescaya dia sifat. Kalau Allah kena tupai di yang lain, dia tu sifat. Kalau dia kena ada di tempat lain, tentu dia sifat. Seperti masing, dia kena tupai ada pada garam, tentu masing tu sifat. Dan sifat, kaedah sifat tidak bersifat dengan segala sifat ma'ani. Sifat ni ya tak boleh sifat dengan sifat ma'ani. Sifat dia tak bersifat dengan sifat ma'ani. Putih dia tak boleh bersifat dengan hitam. Putih tak ada, dia tak boleh sifat dengan hijau, tak boleh. Ada pun lain pada sifat ma'ani, tak apa. Putih tu bersifat dengan lama, boleh. Putih tu bersifat dengan banyak, boleh. Sebab lama banyak tu bukan sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat apa? Sifat bangsa ada. Putih nak bersifat dengan hitam, tak boleh. Putih bersifat dengan merah, tak boleh. Putih nak bersifat dengan panas, tak boleh. Itu perkara sifat ma'ani nama dia. Kalau Allah sifat, dia tak boleh sifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Sebab sifat dia tak boleh sifat. Tak ada kata baka yang kuasa.
baka yang mengetahui, boleh tak? Baka ni sangat tahu sungguh dia. Tak ada. Semacam kata tinggi kita, tinggi kita ni gagah, kuat, boleh tak? Gemuk kita ni gagah, boleh? Tak boleh. Kena kita tu hak gagahnya. Sifat kita tak boleh bersifat dengan gagah. Gemuk kita sifat kita. Pak gemuk ni gagah tak? Tak gagah. Siapa hak gagah? Kita hak gagah. Zat tu baru bersifat. Kalau sifat dia tak boleh bersifat dengan gagah. Boleh faham situ. Hak kata alim tu siapa? Orang tok guru tu hak alim. Dia tu ada pun sifat dia tak boleh nak kata alim. Sifat dia, putih dia, tinggi dia, baik dia, itu bukan alim tu. Tu kalau sifat orang alim. Gitu. Kalau Allah sifat, tentu dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Ya kaedah dia begitu. Sifat dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Bila tidak bersifat dengan ma'ani, otomatik ma'nawiyah tak ada. Dan Maulana Jalla wa'azza, Tuhan kita Jalla wa'azza, wajib bersifat dengan keduanya. Allah mesti bersifat dengan sifat ma'nawiyah dan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Maka sebab itu dia bukan sifat. Itulah kata dia bukan sifat. Itu dengan cara fikir akal. Nak nampak, nak terang, nak kejapnya. Dan sekiranya dia berhajat kepada yang menjadikan, kalau ada yang membuat, kalau Allah berhajat kepada yang menjadi, nescaya dia baharu. Tentu Allah baharu. Bagaimana ia berlaku? Aku heran kalau berlaku. Yakni tak boleh berlaku. Dan bukti, yakni sedangkan, dan tu yang panggil wawul hal. Kaifa wa. Selepas pada kaifa tu ke, apa dah? Dia kata kaifa wa qad qamal burhan. Wa tu wawul hal. Sedangkan bukti telah berdiri atas wajib, qidam dan baqa Allah Ta'ala. Macam mana Allah nak berhajat pada yang menjadi, sedangkan sudah kita tahu dalil putus kata Allah wajib qidam. Bila kata wajib qidam, dia tak berhajat kepada yang mengadakan dia. Nak apa pada orang mengada? Dia ada sedia kala dah. Nak pada yang mengada ni kita tak ada, baru nak pada orang buat we ada. Ada pun bukti wajib esa bagi Allah Ta'ala, kerana sekiranya dia bukan satu, nescaya pasti tidak diwujudkan sesuatu daripada alam ini. Mesti tidak diwujud, mesti tidak ada sesuatu daripada alam ini, kerana pasti lemahnya ketika itu. Kalau Allah berbilang, tentu alam ini tidak ada. Sebab bila berbilang tentu lemah. Bila berbilang dia kena lemah, tak ada jalan. Sebab kalau wa'imah dia bermuafakat, wa'imahnya dia berbantah, berbalah antara dua Tuhan tu. Yang memang dah kalau dua orang, mesti dia kena pakat dengan balah ya dua tu. Bukti mana? Bukti kita dengan isteri kita. Tu bukti besar. Kita dengan isteri kita pakat ada. 3 bulan pertama pakat. 3 tahun yang kedua agak balah dah lah. Kongkai. Dia begitu ya. Benda dua ya, tak lepas dua tu ya. Balah dengan pakat. Pas bila orang kuasa besar pun dua tu. Dia kena balah dengan pakat. Pas kalau Allah balah dengan Tuhan seorang lagi, dia sama-sama kuasa. Kita nak duduk kat mana? Kalau gajah bergocoh, gajah berkatak nak duduk kat mana? Habis jinyak kat gajah habis. Tak ada tempat nak duduk lah. Begitulah Allah kata mudah-mudah, lau kana fihi ma alihatun illallah, kalau ada di langit dan bumi beberapa Tuhan lain daripada Allah, jawab dia la fasadata, hancur langit bumi, kehancuran. Tak hancur apa lagi, sama-sama kuasa. Hak ni aku rembah bumi, hancur.
Hak ni kata aku nak kereta bumi, hak ni kata aku nak. Boleh kita bergocah. Bergocah dua tu gak hancur habis langit bumi. Kita tak ada dah lah. Tak ada. Itu mudah-mudah dalil Al-Quran. Kata nak pakat boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau sama kedebel, orang sama kedebel, sama something dia tak boleh pakat. Kalau pakat benih dia habis dah. Kita ni jadi hamba dia habis dah. Kita jadi hamba Amerika, kita jadi hamba Rusia habis. Tapi dia hari ni tak jadi hamba Rusia kita. Tak jadi hamba Amerika sebab dua tu tak boleh pakat. Kalau pakat, kita nak duduk mana? Cucuk hidung kat dia habis dah. Sebab dua dia sama besar, dia tak boleh bersatu sama sekali. Itu sebab tu Al-Quran dia tak mari dalil hak yang kedua. Kata dua muafakat dia tak mari dah. Sebab tak boleh jadi dah dengan cara adat. Cara biasa tak boleh jadi. Dia kena balah. Bila balah, bila berbantah antara dua tu tentu langit bumi hancur. Itu dalil kata Allah satu. Cuba fikir sikit nak bagi hak kelas tinggi sikit. Ni hak kelas master ataupun PhD. Lau kana fihi ma alihatun. Alihatun tu jamak daripada ilah. Ilah mufrad dia, satu Tuhan. Ilahan, dua Tuhan. Bila Tuhan banyak dia kata alihah. Bahasa Arab pendek bahasa dia. Kita bertulis bahasa Melayu. Ilah bahasa Melayu Tuhan. Ilahan orang Arab tambah alif dengan nun. Kita kena tambah dua Tuhan. Panjang dah kita. Orang Arab nak kata banyak Tuhan, dia alihah, beberapa Tuhan. Kita banyak beberapa Tuhan. Sekerak baris kita. Dia baru seeci. Kita jadi 3 eci dah bahasa kita. Panjang. Dia panggil tasarruf dia tasrih bahasa mudah, ringin bahasa dia. Sebab tu saya kata jangan tulis pergerakan, tulis gerak selalu, pendek sikit. Bahasa Arab alihah beberapa Tuhan. Kita ambil kalimah ilah. Apa makna ilah? Yang diistimal oleh Al-Quran. Apa makna ilah yang dipakai oleh Al-Quran? Khususnya di sini, cuba kita ajar fikir untuk nak tahu kebenaran, nak sampai kebenaran ni hubung kait dengan perkara pelsu. Sebab tu saya nak kata ni kelas PhD sikit ataupun paling rendahnya MA. Apa makna ilah di situ? Kita terjemah bahasa kita ke apa? Tuhan. Gapo Tuhan? Jangan dul. Apa Tuhan? Tuhan ilah. Ilah Tuhan. Tak sudah hari ni. Tak sudah. Gapo Tuhan? Apa makna Tuhan yang disembah? Gitu. Kalau kata begitu, ini hak tepat silapnya. Tepat silap. Lau kana fihi ma, jikalau ada pada langit dan bumi, hima pada kedua-duanya kembali pada as-samawati wal ardh. Jikalau ada di langit, jikalau ada di bumi, alihah banyak Tuhan. Di langit ada 2-3 Tuhan, di bumi ada 2-3 Tuhan. Kalau banyak Tuhan, la fasa illallah, illa dengan makna ghair, dia panggil. Illallah, selain daripada Allah. Illa situ bukan dengan makna malaikat, dengan makna ghaib. Jikalau ada Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, tentu rusak kedua-dua. Langit bumi ni rusak, punah langit bumi. Rusak langit bumi ni berpunca daripada Tuhan ni, Tuhan yang disembahkah, atau berpunca daripada Tuhan ni bersifat dengan lain lagi daripada yang disembah? Tak faham soalan. Tak faham soalan sebab saya tak pandai nak buat soalan bahasa Melayu. Tak pandai dah. Tapi soalan PhD je begitu, kena faham sendiri. Kena faham sendiri. Tak faham hak tu nak jawab hak tu tak boleh. Bukan kelas lagi, tak sampai kelas lagi. Betul nak akak ni hak kelas untuk satu kelas.
kerusakan yang hasil pada bombing ataupun rusak bombing, kata pendek bahasa petani, rusak bombing mudah, bahasa Malaysia kerusakan bombing, tambahkan bombing lagi panjang sikit. Kerusakan bombing ini berhasil daripada mana? Daripada ilah dengan mana Tuhan yang disembah ke? Dengan sebab dia ni Tuhan disembah, bila banyak rusaklah langit bombing. Saya kata bukan. Kalau Tuhan banyak disembah, tak rusak langit bombing. Nak rusak apa? Kat situ seka disembah, kat sana seka disembah, nak rusak apa bombing? Rusak tak? Nak rusak apa dia yang disembah saja? Yang rusaknya kerana dia pemerintah bombing. Sana pun pemerintah bombing, pemerintah langit. Tu rusak sungguh. Bombing ni hak aku. Tuhan kata, ai bombing hak aku. Kalau mu kata hak aku, kita bertumbuk dua. Tu baru nak rusak. Baru rusak. Oleh itu ilah di sini bukan makna yang disembah saja. Jikalau ada beberapa Tuhan yang mengaturkan alam, jikalau ada beberapa Tuhan yang duk retahkan alam, kalau banyak itulah baru hancur. Faham? Bila faham kat situ, orang membagikan tauhid uluhiyah rububiyah tak betul. Tu PhD kira ambil tak betul mana. Saya beri bahas kat situ ya dulu. Itu makna dalil wahdaniyah, dalil satu Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau berbilangnya Allah Subhanahu wa taala, tentulah runtuh langit bumi. Kalaulah kata dia muafakat, tentu lemah. Kalau muafakat, kedua-dua tu lemah. Bila lemah tak boleh buat langit bumi. Sama juga. Kalau muafakat dia lemah. Lemah betul mana? Tak kuasa nak buat langit bumi, sebab bila dia muafakat kena buat satu. Buat langit pun sama buat, bumi pun sama buat. Kama dia bila buat benda yang tak terima dua bekas nak pergi buat dua tak boleh. Detik halus-halus ni kena buat dua orang. Maka satu detik, satu titik yang kecil nak buat dua tak boleh, dia terima satu saja. Lemah, tak boleh buat. Itu payah sikit. Tinggal hak payah, kita ambil hak mudah-mudah. Tu bukti kata Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyah. Kalau dia banyak, tentulah dia itu lemah. Adapun bukti wajib mendengar, melihat dan berkata-kata bagi Allah taala. Kalau kita lakah tu, lakah. Adapun bukti wajib bersifatnya taala dengan kudrat, irada, ilmu dan hayat. Tiga-tiga tu boleh bukti sama. Kalau Allah dalil kata Allah bersifat kudrat, irada, ilmu, hayat, kerana sekiranya jika tiada sesuatu daripadanya, nescaya tiada terdapat sesuatu pun daripada benda-benda yang baharu ini. Kalau Allah tidak bersifat kudrat, alam ini tak ada sekarang habuk pun. Kalau Allah tidak bersifat dengan ilmu, alam ini tak ada sekarang habuk pun. Kalau Allah tidak bersifat dengan hayat, alam ini tak ada sekarang habuk pun. Tiga part ni dia melazimi. Sebab apa boleh kata lazim? Kalau Allah tak ada hayat, Allah mati. Lepas kalau mati, dia ada kudrat ke tak? Habislah dah kudrat tak ada, ilmu tak ada, kudrat tak ada. Kalau gitu tak boleh buat alam. Ni alam ada, dalil kata dia ada sifat hayat. Kalau dia tak ada kudrat, dia lemah. Bila lemah dia boleh buat ke tak? Tak boleh buat. Kalau lemah dia kandak tak? Dia tak kandak. Bila dia tak kandak dia buat ke tak? Tak buat. Tu kata tak boleh ada alam. Kalau dia ada kudrat, rank, tenaga boleh kalau kita ada. Lepas tu dia kandak nak buat. Tapi kalau tak ada ilmu, boleh buat ada? Tak boleh juga. Kata kalau Allah ternapi satu sifat daripada empat sifat ini, tentu alam ini tidak ada. Bila alam ada, dalil kata Allah ada qudrat dan irada, ada ilmu dan hayat.
Ada pun bukti wajib mendengar, melihat dan berkata-kata bagi Allah Ta'ala. Yang mana berkata tu kena tukar. Dari kata Allah bersifat dengan sama dan basar, pendengar dan pelihat dan perkata, adalah kitab, sunnah dan ijma'. Hak ni tak ada dalil akal. Dalil akal tak kuat. Kena kira dengan Quran aja. Sebab apa? Orang buta dia boleh kerja. Kita kira orang tuli boleh kerja ke tak dia? Boleh kerja. Kalau kita buat andaian kata Allah buta, Allah tuli, dia nak buat alam boleh ke tak? Boleh. Dia ada ilmu, dia ada kudrat, dia boleh buat. Sebab tu ini kena kembali pada Al-Quran. Al-Quran kata dia ada sama, ada basar, ada kalam. Pakai berimej dengan Al-Quran. Dalil naqli itu lebih kuat di sini. Dalil akli tak kuat. Kita nak mati bila ada orang hujah dengan kita nak mati dia tak boleh. Kita kata kalau tidak ada sama, tidak ada basar, tentu Allah tak boleh buat alam. Ya tak boleh buat apa, tengok. Orang tuli ni dia gagah kerja. Kalau Allah tuli pun dia nak kerja boleh sebab dia ada kudrat. Mati juga kita. Kalau kita bahas tu mati kita. Kita nak suruh dia terima hak kita tak boleh. Sebab tu akidah ni dalil sifat ni kena kembali pada Al-Quran, hadis, ijma' ulama. Sudah ijma' Allah bersifat dengan sama, basar, kalam. Innahu huwas sami'ul basir wa kallamallahu Musa taklima. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Tuhan menyabitkan ada kalam bagi dia. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dari Al-Quran kata Allah ada kalam tu banyak. Oleh itu kita berdasar kepada situlah kata Allah ada sifat sama, basar, kalam. Itu makna kata kerana adalah kitab, sunnah dan ijma'. Dan juga tambah ya, dalil akli mari sokong gi sokong dalil nakli ya. Mari nak kuat boleh, kita nak berdasar pokok dengan dia tak boleh. Ada pun hak lain kita berdasar dengan dalil akli saja pun boleh dah. Tak payah dalil nakli. Qudrat, irada, ilmu, wujud, kidam semua kita berdasar dengan dalil akli saja sudah cukup. Bukan makna kita tinggal Al-Quran. Ini masalah kita berdalil ya bang. Ada pun dalil sama bahasa ni kita nak berdasar pada akli saja tak boleh, tak kuat. Dia mari sokong Al-Quran boleh. Itu mana? Lagu mana? Dan juga sekiranya dia tidak bersifat dengannya, dengan mendengar, dengan melihat, dengan berkata-kata tu, nescaya dia bersifat dengan segala lawannya. Itu ya dalil akli. Kalau Allah tidak ada sama, dia tuli. Kalau tidak basar, dia buta. Kalau tidak sifat kalam, dia bisu. Ia itu lawan tu segala kekurangan. Lawan ni sifat kurang, tak sempurna. Buta tak sempurna, tuli tak sempurna, bisu tak sempurna. Bila sifat kekurangan, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Allah tak bersifat dengan kekurangan. Itu ya. Manusia lagi kalau buta tuli kurang, maka Allah kalau buta tuli kuranglah dia. Kurang di atas Allah tak boleh. Itu dalil akli. Ringan-ringan bagi dalil akli tu ringan kat sini. Nampak masa tu? Tak boleh lagi kita habis cakap masuk ar-rusul. Sikit lagi. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fali'annahu law wajaba 'alaihi syai'un minha 'aqlan aw istahala 'aqlan lam qalabal mumkin wajiban aw mustahila wa dhalika la yu'qal. Adapun bukti tentang berbuat perkara-perkara mungkin dan meninggalkannya
harus. Dalil kata Allah buat mungkin harus, tinggal buat mungkin tu harus. Harus. Kita autarkihi. Kalau tak silap saya di dalam mata asal autarkihi bukan tarkiha. Padahal Allah Ta'ala, kerana jikalau wajib ke atas Allah Ta'ala sesuatu daripadanya pada akal, kalau wajib pada akal iaitu tak sahur kata Allah tak buat, atau mustahil pada akal, mustahil Allah buat, nescaya bertukar yang mungkin menjadi yang wajib atau menjadi yang mustahil, dan yang demikian itu tidak masuk akal, bertukar perkara. Alam ini jadi wajib sebab wajib Allah buat, jadi sedia kala Allah buat. Kalau mustahil Allah buat, Allah tak buat alam, jadi alam ni mustahil ada. Oleh itu kalau macam tu bertukar hakikat, benda mungkin jadi wajib, benda mungkin jadi mustahil. Wallahu alam. Ar-Rusul alaihi wassalatu wassalam, al-wajib fi haqqir rusul.